Hello, Assalamualaikum semua. Okey, selamat pagi ya. Hari ni saya buat roti canai. Roti canai saya ni sangat cantik kejadiannya, berlipat-lipat. Nampak tak? Saya gunakan penggelek keluli ya. Kita boleh beli dekat TikTok. Kalau anda nak beli, boleh pergi ke TikTok saya ya, Rusni Bahari. Kat Showcase saya ada jual ya. Okey, cara dia mudah. Kita buat adunan tu semua dah ada ya, kita tulis tu. Kita uli, kemudian kita bagi kepada beberapa bahagian, sapu dengan butter. Kita simpanlah 1 jam, kemudian dah 1 jam kita roll memanjang macam ni, dan kita gunakan ni penggelek keluli ni. Dia akan jadikan roti canai kita cantik sangat, berlapis-lapis ya. Nampak tak? Mudah. Lepas tu kita gulung-gulung dan kemudian kita lepaskan dan kita goreng, dan hasilnya sangat cantik. Mudah sangat kan? Kita gulung macam biasa, macam roti canai. Kemudian kita rehat, tak payah rehat lagi, kita just lepaskan dan goreng, dan hasil dia sangat cantik. Okey? Nampak tak? Boleh makan dengan kuah kari ataupun kuah dal. Kejadiannya sangat cantik ya. Okey, selamat mencuba.